Hai, Assalamualaikum. Kat sini kita nak buat sup sayur guys. Kat sini ada bahan-bahannya: bawang putih, bawang merah, tomato dan sayur sawi. Jom kita buat sup. Malam ni cik husband saya yang masak guys, buat sup sayur. Minyak pun dah pun panas. Okey, tumiskan bawang. Hello guys, buat sup ke guys? Susah nak dalam foto-foto. Babangnya warna apa? Sup masak. Nanti kalau dah naik bau, letakkan air sup dia. Okey guys, sekarang boleh letakkan air. Tomato. Jangan hancur tomato pula. Air dulu. Nanti kalau dah mendidih baru kita letak tomato. Tuang lagi. Kita tunggu air tu mendidih baru kita letakkan tomato. Ini saya dah pakaikan air panas saya. Yang dah berbuih. Sekarang kita letakkan tomato, letak aji dan garam guys. Kita letak aji dan garam secukup rasa. Nanti awak kena pijak nanti. Kali buah aku dah papaya ya sayang. Buang je. Buah betik Okey. Guys, boleh letakkan sayur sekali guys. Ini macam sup terjun ini. Tapi rasa dia enak. Sebab ada tomato. Letakkan sayur dan kita masak dia sampai masak guys. Okay, apa itu guys? Masak dulu mati ni. Okey sih. Aku taste. Kita lagi lah. Lalu makan macam ni. Cuba rasa macam tu. Nah, kudunya. Kita ni masak. Udah layu saya ya, udah tu. Nah. Masak. Udah aku. Okey ke? Aku okey. Okey lagi kita. Tunggu lah.
Bagus. Kami galing na lolo. Masa kerja ni kami. Malah suka. Puasa hari itu aja tau. Nyaman lah. Gitu ya. Dah ada nasi goreng. Suka aja. Gua nasi. Dah. Dah kan. Oh. Cita semua. So sayur kita dah pun masak guys. Selamat menjamu selera. Bye bye. Selamat malam guys. Selamat menjamu selera. Ni dia beli nasi bungkus. Nasi goreng ayam. Makan dengan sup. Okay, bye bye. Bel. Langkah itu dipertimbangkan kerana dokumentasi berkaitan Istiharah saya tidak benar, tapi ayam sup itu dibawa masuk ke luar ini dengan membuat istiharah. Barangan yang dibawa masuk dalam kontena kontena itu adalah berbentuk sayur-sayuran. Dan Nyaman. dia tidak Ya, perlu masak-masak, proses masak. pemasak seperti mana yang ditetapkan. Sup tomato. Semuanya. Hey, menurut beliau operasi Turun. sebagai SPLU dijalankan Turun. dengan fizikal Apa kau naik? susulan maklumat dan aduan mengenai kegiatan sindikat itu hingga membawa kepada penanganan 7 individu termasuk 4 penjawat awam. Kerajaan aja ya. Pemeriksaan barangan dianggarkan lebih 3 Order tidak bagi kontena jadi isi. Pakai steak. melebihi 1 juta ringgit. Baiklah, jangan ke mana-mana. Lagi informasi yang Tadi ada tanya aku, ada tanya mak siapa? Dia tunjuk apa? Atas nama siapa? Dia ada nama Tina, tidak salah hantar. Dulu pernah ada Dulu pernah hantar dia hantar di sini. dia kan memang udah dihantar tempat rumah Tina belakang. Tidak hantar barang-barang, Tina enggak alamat. Dia apa bedanya? Tidak, ya salah dihantar. Alamat sama, Allah legal di tangga alamat. Tapi kami Nombor buat. rumah sama anak. Tapi udah kami orang hantar pergi rumah Tina yang belakang. Tapi bukannya nak ditujuannya sampai suara warna hijau tak. No ya macam ya cuma dah. Kad ya. Kad pas kemudian. Dan besok dia Tunggu dulu. di Kelang kemarin. Mata aku nangis jambu tadi. Jambu sana. Jambu merah ni, jambu air dipotong tak ringkari dalam pinggan. Tomato. Tomato. Oh, mati-mati yang jambu. Lembu yang daun tomato. Oh, tomato. Betul ya buang aja tadi busuk sana. Belum di tangga. Ayam. Tak makan masak. Oh, nak kuning. Aku pun bodoh juga. Ni dengar tak dipicit tu. Warnanya kuning aja. Masak. Ya, kuning keras. Dipicit kita beli cap. Oh, nama dimakan keras. Aku pun bodoh juga. Ayam. Ya buah ke taman. Operasi melibatkan 24 orang pegawai. Pemeriksaan mendapati semua warga Kenapa Lola boleh keluarkan menjalankan kegiatan sindikat sama merupakan hidup kaitan dengan kes kehilangan sebuah kenderaan jenazah di daerah itu baru-baru ini. Dalam operasi sama, Immigration turut menahan 2 lelaki dan seorang wanita Kita Indonesia. membuat dia makan buat
apa? dalam proses untuk diseluduk keluar dari libat ini melalui laluan tidak sah. Seterusnya, Jabatan Custom Raja Malaysia JKDN lapangan penerbangan antarabangsa Kuala Lumpur JKL merampas ganja dan rokok putih bernilai lebih 5.1 juta ringgit dalam beberapa kes beras